Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Terima kasih kepada Datuk Timbalan Speaker yang telah memberikan ruang kepada Pulai untuk membahaskan rang undang-undang Rapid Transit Sistem Johor Bahru Singapura 2026. Sebenarnya RTS ini bila sampai saja ke Johor Bahru masuk ke dalam kawasan Pulai. Jadi ianya memang memberikan kesan khususnya kepada warga di kawasan Parlimen Pulai ini. Jadi dengan itu, Pulai menyokong rang undang-undang Rapid Transit System ini untuk kesejahteraan warga Pulai dan seluruh negara yang kita akan nikmati bersama. RUU ini adalah manifestasi kerjasama strategik dua negara jiran yang saling bergantung dari segi sudut ekonomi dan tenaga kerja. RTS dijangka mengurangkan kesesakan di tambak Johor dan meningkatkan mobiliti pekerja rentas sepadan sehingga ribuan penumpang sejam. Ia menyokong pertumbuhan ekonomi Johor dan zon ekonomi khas JSS-EZ. 10,000 penumpang kereta api dalam masa sejam akan melintasi dua negara. Walau bagaimanapun, pekerja Malaysia di Singapura ini tertanya-tanya dengan pihak kerajaan berapa sebenarnya fee ataupun harga tiket RTS ini. Sebab mereka nak membuat perancangan, sebab mereka nak tahu tiket ni macam mana. Kalau tiket itu lebih mahal daripada yang biasa mereka lalui semasa mereka memandu, maka tak praktikal untuk mereka menggunakan RTS ini. Dan kebimbangan kita kalau terlalu mahal, ia menyebabkan penumpang kenderaan ini atau motosikal dan kereta ini akan menggunakan perkhidmatan yang sedia ada dan sanggup bersesak seperti mana yang ada pada waktu ini. Selama puluhan tahun, isu kesesakan tambak Johor membebankan rakyat dan ekonomi. RTS menawarkan penyelesaian berkapasiti tinggi dan lebih cekap berbanding pengangkutan jalan raya. RUU ini menyediakan asas undang-undang supaya operasi dapat berjalan lancar tanpa konflik bidan kuasa. Kedua-dua negara menyediakan akta-akta masing-masing tetapi mempunyai matlamat yang sama untuk menjayakan RTS ini. Jika tiada RUU ini, maka kita terpaksa meminda puluhan akta berkaitan termasuklah imigresen, kastam, polis, pengangkutan awam dan lain-lain. RUU ini satu akta yang khusus, lebih efisien dan tersusun, satu untuk semua. Ia memberi kepastian perundangan kepada pelabur dan juga operator. RUU ini boleh memberikan keyakinan kepada pelabur untuk melabur di negara kita dan tentulah bila pelaburan ini banyak memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat negara kita. Konsep co-located CIQ telah digunakan di beberapa negara lain yang kita akan gunakan di RTS ini. Umpamanya di Hong Kong dan mainland China dan juga di negara-negara Eropah. Ia memudahkan penumpang dan mengurangkan masa pemeriksaan 2 kali. Di mana satu tempat ada CIQ, kalau Bukit Cagar kita ada CIQ Malaysia dan lepas itu ada CIQ Singapura dan tanpa halangan terus masuk ke Singapura. Ianya akan memudahkan proses keluar dan masuk ke negara kita. RTS ini berpotensi meningkatkan nilai hartanah dan pelaburan di selatan Johor. Contoh yang jelas di dalam Parlimen Pulai sendiri, pada waktu ini ada 13 projek perumahan pangsapuri yang berada di kawasan ini. Hasil daripada RTS. Juga merangsang peniaga runcit dan perkhidmatan. Lebih banyak kedai akan dibuka dan lebih banyak perkhidmatan akan ditawarkan kepada rakyat yang bekerja di Singapura dan juga rakyat Singapura yang akan berada di Johor Bahru, juga pelancong-pelancong yang akan datang ke Johor Bahru. Seterusnya adalah menjadikan Johor sebagai hub ekonomi serantau di mana Singapura, Johor, Malaysia dan juga Indonesia
boleh menggunakan ruang yang ada ini. Pulai juga ingin membangkitkan beberapa kebimbangan dari segi pelaksanaan RUU ini. Pemberian kuasa tertentu kepada pegawai Singapura di Bukit Cagar boleh menimbulkan persepsi bahawa terdapat penguatkuasaan asing di tanah air kita. Bagaimana jika berlaku satu tangkapan di CIQ, kita cakap di Bukit Cagar tu, CIQ Malaysia lepas. Tetapi malangnya bila masuk CIQ Singapura tak lepas. Dia tertangkap di CIQ Singapura yang sebelah saja. Kalau ini berlaku akan memberi satu imej yang tidak baik kepada negara kita. Seolah-olah negara kita lemah, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Itu satu tohmahan. Nanti ada satu tohmahan balik kalau kita nampak rakyat kita pula tertangkap di Singapura, ada satu tohmahan pula dia kata bahawa Singapura ni anti orang Melayu, anti Islam dan macam-macam lagi. So kita nak dapat satu kepastian kalau ianya berlaku, apakah ada ruang penyelarasan ini dilaksanakan untuk mengelakkan perkara-perkara ini yang akan berlaku. Dan pula juga meminta data yang lepas dalam laluan di Tambak Johor ini. Apakah kes-kes sebegini pernah berlaku dan beberapa tahun lalu pernah berlaku dengan banyaknya perkara ini. Berapa dari segi statistiknya dalam kes-kes yang serupa ini, satu lepas, satu tak lepas, yang berlaku di negara kita dan Singapura. Kalau ada data yang berkaitan boleh diberikan kepada kita. Seterusnya dari segi penguasaan undang-undang ini, jika berlaku pelanggaran di kawasan grey area ini, di sepadan Malaysia Singapura ini, pihak berkuasa mana yang akan mentindak? Dan mohon juga kepada KDN menyediakan satu statistik pelanggaran di kawasan grey area yang pernah berlaku sebelum ini. Dan yang terakhir, Pulai berkongsi apa yang disebut oleh rakan-rakan tadi, seperti mana Bakri, Tebrau, Padang Serai, Muar dan beberapa rakan-rakan parlimen tadi yang menyatakan tentang isu kesesakan lalu lintas ini. Ini memang serius kerana pada waktu ini kesesakan itu memang berlaku. Dan kita tidak nampak dengan jelas, walaupun telah digambarkan kepada kita dalam taklimat-taklimat adanya perancangan untuk membina transport awam ini, tetapi kita tidak begitu jelas apakah sempat ianya dilaksanakan dalam tempoh tak sampai pun setahun lagi. Jadi kebimbangan kita, kesesakan ini akan menjejaskan reputasi kita kerana berkumpul terlalu ramai dan tak boleh dihuraikan dengan yang baik. Itu yang pertama. Yang tidak disentuh oleh rakan-rakan yang lain tadi adalah isu brain drain ini. Pengaliran tenaga keluar daripada negara kita. Khususnya daripada Johor Bahru ke Singapura. Apabila sistem ini menjadi lebih efisien, maka dan juga bayaran yang lebih mahal di Singapura, bayaran gaji yang lebih mahal, sudah tentulah tarikan itu lebih banyak ke Singapura. Saya bagi contoh sebagai pengurusi jadukuasa kesihatan. Terdapat para doktor kita dan nurse kita yang telah migrate atau pindah bertugas di Singapura ini. Jadi dengan adanya RTS ini, mungkin lebih mudah lagi untuk mereka bergerak ke sana. Dengan beban kesihatan yang kita ada pada waktu ini mungkin menyebabkan mereka hilang kesabaran dan mereka keluar daripada negara kita. Jadi apakah, walaupun ini bukan berkaitan dengan KDN, tetapi ini adalah kebimbangan yang nak disuarakan hasil daripada RTS itu. Jadi di situ mesti ada satu polisi untuk mengelakkan daripada lebih ramai lagi rakyat kita keluar dan kita kehilangan sumber tenaga kepakaran mereka untuk berkhidmat dalam negara kita. Dan yang ketiga adalah kaitan dengan kenaikan hartanah di kawasan Johor Bahru ini.
walaupun saya sebut 13 projek perumahan pangsapuri yang dilaksanakan di kawasan Johor Bahru, tapi adakah rakyat kita mampu untuk membeli? Saya difahamkan satu unit rumah minimum 500,000, setengah juta lah maknanya. Jadi bagaimana rumah-rumah mampu milik? Apakah ada usaha-usaha pihak kerajaan untuk memastikan rumah mampu milik ini ada di kawasan Johor Bahru ini? Saya nyatakan ini penting kerana kita nak kestabilan, keharmonian rakyat dalam negara kita ini. Kita tak mahu orang kaya saja yang berpeluang untuk berada di kawasan Johor Bahru ini. Kita nak semua bangsa, Melayu, Cina, India, Bumiputra boleh duduk di kawasan Johor Bahru ini. Tidak hanya sesuatu golongan saja yang berada di kawasan Johor Bahru ini. Maka di situ saya juga menuntut, walaupun ia bukan bawah KDN, tetapi satu polisi yang jelas untuk memastikan bahawa rakyat dapat memiliki rumah. Rakyat di Johor Bahru dapat memiliki rumahnya di Johor Bahru. Bukannya mereka pembangunan datang menggunakan dana rakyat, bilion dihabiskan, tetapi mereka terpaksa keluar daripada Johor Bahru kerana tidak mampu memiliki rumah di kawasan strategik ini. Itulah sedikit sebanyak perbahasan yang ada yang dikemukakan oleh Pulai untuk perhatian pihak kerajaan.